Tahu tak apa jadi kalau korang makan chia seeds setiap malam selama 7 hari? Trust me, satu habit kecil ni diam-diam boleh upgrade digestion, tidur dan metabolisme korang masa korang tengah tidur. Serious talk, dalam masa 1 minggu je badan korang akan rasa lain. Bangun pagi rasa ringan, perut rasa flat. Apa sebenarnya jadi dalam badan kita waktu malam? Dan kenapa timing tu lagi penting dari kuantiti? Jom kita bedah siasat. Benefit nombor 1, korang bangun rasa kenyang, tak ada midnight cravings, korang pernah tak terjaga tengah malam. Malam rasa lapar gila, itu sebab last meal korang hadam laju sangat, gula dalam darah drop. Chia seed selesaikan masalah ni naturally. 2 sudu besar je dah ada total persen keperluan fiber harian. Bila kena air, dia kembang 10 kali ganda jadi gel. Waktu malam, gel ni akan perlahankan digestion. So, gula stabil, perut kenyang sampai pagi. Result dia, tak ada lagi selongkar peti ais tengah malam. Benefit nombor 2, better digestion dan cuci usus overnight. Siapa kat sini selalu bloated atau rasa berat waktu malam? Anggap chia seeds ni macam penyapu lembut untuk usus korang. Tekstur tu tolak sisa buangan. Makan ni waktu malam bagi usus korang now ke 8 jam untuk reset. Esok pagi, confirm bangun rasa ringan dan perut flat. Benefit nombor 3, tidur lagi lena dan tenang. Ramai tak tahu pasal ni tau. Chia seeds ada tryptophan. Badan kita guna asid amino ni untuk buat serotonin dan melatonin, hormon untuk relax dan tidur. Bila makan ni malam-malam, stress level turun, tidur jadi deep. Esok pagi, mood on point, fokus power, tenaga pun level lain. Manfaat nombor 4, metabolisme dan bakar lemak masa tidur. Sedapnya, cuba sendiri. Mitos yang cakap makan malam buat gemuk, itu kalau makan benda salah. Chia seeds ada plant protein dan omega 3. Omega 3 ni penting untuk insulin sensitivity dan kurangkan lemak perut. Masa korang tidur, dia tolong badan. Satu habit tapi efek dia menyeluruh. Kalau korang rasa info ni membantu, please tap like button tu laju-laju. Ia tolong Maya tahu konten apa korang suka. Try malam ni, okay?